Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Secara asasnya, setiap daripada kita menyedari peranan utama masjid sebagai pusat ibadat dan lambang penyatuan ummah. Setiap jiwa Islam pasti menginginkan masjid yang dibina menjadi tempat yang mendamaikan, menyatukan hati umat dalam suasana penuh rahmat dan kasih sayang. Akan tetapi, kadangkala hasrat murni ini terganggu disebabkan oleh sikap segelintir pihak yang tidak mengawal emosi yang didorong oleh kecenderungan peribadi. Sesungguhnya perbuatan ini boleh menimbulkan rasa kurang harmoni dalam kalangan masyarakat. Perbezaan pandangan dalam urusan duniawi dan ukhrawi seharusnya diuruskan dengan penuh hikmah dan tidak dipengaruhi oleh emosi dan fahaman yang ta'assub. Fahaman yang sempit seharusnya diluaskan bagi menghindari perpecahan dalam masyarakat. Kita tidak mahu ada dalam kalangan kita yang mengheret unsur permusuhan duniawi sampai di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Tidakkah tindakan sedemikian mencemarkan kesucian institusi masjid yang seharusnya dipelihara dengan penuh rasa hormat dan ta'zim? Alangkah indahnya jika setiap daripada kita mengambil langkah memelihara kesucian institusi masjid ini dengan menjauhi segala unsur yang boleh mencemarkan ketenangan dan tujuan asal pembinaannya.